Gambar dia lain sikit lah. Sekolah ada. Oh. Patut pergi Ireland kemarin. Jalur kerjaya yang telah disediakan oleh MARA ni merupakan antara jalur kerja yang paling baik untuk kejayaan adik pada masa depan, dan saya yakin dengan kehadiran MyPack bersama-sama dengan kita, bersama penaja-penaja kita, insyaAllah moga lebih ramai lagi kawan-kawan di kalangan adik-adik, tuan-tuan dan puan yang akan dapat menikmati pembiayaan atau penajaan untuk mengikuti program yang berprestij ini. Dan melalui perkongsian kepakaran, fasiliti dan juga jaringan industri, insyaAllah kita yakin, saya amat yakin kita mampu melahirkan lebih ramai lagi accountant Bumiputera yang kompeten dan juga berintegriti tinggi. Saya mewakili MARA amat menghargai sumbangan dan juga kepercayaan yang MyPack berikan, yang penaja-penaja kita berikan untuk memastikan kejayaan anak-anak kita ni. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang sedia maklum, College Professional MARA Ayer Molek ini antara institusi pendidikan yang tersohor di MARA ni di dalam bidang perakaunan. College ini telah pun meraih status Gold ACCA Approved Learning Partner bermula pada tahun 2022 lagi, dan pada tahun 2018 telah pun mendapat license Computer Based Examination Center. Dan di kalangan pensyarah perakaunan kita telah berjaya didapati hampir semua pensyarah-pensyarah kita merupakan pensyarah-pensyarah yang berprestasi tinggi, dan juga kita di Hari Pendidik MARA selama 2 tahun berturut-turut pensyarah-pensyarah perakaunan kita ini telah berjaya dinobatkan sebagai penerima anugerah pakar subjek. Selama 176 orang pelajar yang telah melanjutkan pengajian mereka di peringkat SCCA, dan alhamdulillah daripada 176 ini 141 orang pelajar merupakan pemegang kerajaan program signature program bahagian pengajaran pelajaran, iaitu program Young Talent MARA. Jadi kita boleh katakan anak-anak kita yang mengikuti program SCCA ini adalah anak-anak yang super cream yang kita ambil daripada ekosistem pendidikan MARA SCCA, bermula daripada MRSM sehinggalah kepada dilanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Dimaklumkan 36 orang alumni KPM Ayer Molek yang kini telah pun menyambung pelajaran di Griffith College Cork, Ireland, dan seramai 22 orang lagi akan kembali ke tanah air pada Oktober 2026 insyaAllah. Dan kita doakan adik-adik yang ada dalam dewan ini juga akan dapat mengikuti jejak langkah kawan-kawan adik sekalian. Dan sesungguhnya saya amat bangga melihat produk hasil IPMA kita ni, khususnya di KPM Ayer Molek, dan saya harapkan dengan bantuan daripada MyPack dan juga penaja-penaja kita, semoga graduan-graduan lepasan daripada KPM Ayer Molek ini sentiasa menjadi pilihan utama pemain industri perakaunan ini, insyaAllah. Semoga KPM Ayer Molek ini akan menjadi institusi pilihan utama di negara kita, khususnya buat kaum Bumiputera yang ingin mendalami ilmu dalam bidang perakaunan. Besarlah harapan MARA pada hari ini supaya satu hari nanti kita akan meletakkan College Professional MARA Ayer Molek ini sebagai college yang menyediakan kemudahan pengajian yang menjadi pilihan utama untuk bidang perakaunan. If you want to study accountancy, KPM Ayer Molek is the place you want to be, insyaAllah.